Selamat datang ke channel Ideal Azman. Pada hari ini kita nak unbox satu mainan daripada Joytoy. Joytoy ni adalah sebuah syarikat daripada China lah. Okay. Inilah line up toys dia yang bukan originated from any what they call that anime ataupun kartun macam Ninja Turtle ataupun SNK, Capcom King of Fighter. Ini adalah Stellar Scar Assault Team, dan this is Fire Sulfur. So dekat kotak dia ini je lah dia punya orang kata display, dan ni adalah the full armor for this figure lah. Ini adalah model 1/18, scale 1/18, okay, untuk 15 tahun ke atas. So without further ado, jom kita buka dulu kotak dia. So kotak dia ni diseal menggunakan plastik macam ni. Jom kita buka dulu. So, ini adalah Stellar Scar. Kita tengok apa ada dalam ni. Ada dia punya ni dia punya platform lah untuk dia berdiri. So yang ada ni lah. So kita ada 2 layer plastik ni. Jom kita buka dulu. Ini adalah figure utama dia. Macam korang lihat, ini adalah aksesori dia. So 1/18. Inilah dia punya ni main figure Fire Sulfur ni. Dia akan di attach lah. Kalau macam ni dia tidak lah ni. Tapi kita tengok main body dulu, articulation macam mana. Okay, kaki dia tak ada toe flick, just kaki macam ni. Okay, tangan, and then ada beberapa gesture tangan lain. Ni adalah yang orang kata trigger finger punya gesture. Okay, so jom kita cuba pasang dulu dia orang punya orang kata main body armor. Okay, oh okay, faham. Ni body kena cabut. Okay, nanti dia kena gam. Alright, kita boleh cabut badan ni macam ni. And then body armor ni kita pasang. Badan ni kena pasang balik lah. Alright. Yo, after all the struggle, setelah berhempas pulas nak memasangkan dia guna gambar, dia tak ada manual dalam ni tau. So memasang dia agak struggle. So barang-barang ni, especially senapang ni tau. Senapang ni sebenarnya senang patah. Okay, handle ni senang patah. Kalau kau bengkok-bengkok kan, hati-hatilah. So dia punya apa nama tu, aksesori badan yang lain ni sebenarnya kau kena tengok gambar je lah. Okay, so basically dia pakai helmet siapa nama Mandalorian kot saya design ni, macam helmet Mandalorian. So this is Fire Sulfur. Okay,
Yang okeynya kepala dia boleh cabut. Okey, tak perlu separate ni lah. So ni figure yang kepala orang. Helmet boleh masuk. Dia ni agak bulky sikit. Kalau togel-togel macam tu dia agak ni lah. So bahagian ni cap ni dia senang tercabut. Okay. Nak kita gayakan afterwards kot. Okay. Inilah gambar dia pada apa tu, figure dia pada belakang. Okay, tangan dia punya apa nama tu, articulation quite fair lah. Cuma aksesori dia tu agak kena gum sebenarnya. Okay, dia suggest guna gum. So kalau kau nak orang kata permanently macam ni je, so better pakai gum. Macam aku cakap tadi, ni dia punya apa nama, kneecap, very senang tercabut. Aku dah cuba masukkan dan dia punya bentuk dalam tu sama juga. So kena gum lah, senang cerita. It requires glue lah to attach all of this. Okay, so there you go. 1/18 1/18 punya size figure from Joy Toy, Stellar Scar Assault Team. Alright guys, thank you for watching. Bye.